Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mari kat lembu untuk korban pada tahun ni. Kita nak alih lembu buat pergi tempat yang teduh lah. 3 ekor. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. 3 ekor lembu ni. Kita nak hari ni beri air ke apa ni, makan deduk ke apa. Nak beri gemuk lah ni. Untuk kita korbankan pada raya ketiga nanti. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni lembu ni kita jinak molek ni. Alhamdulillah. Dia tahu nak korbankan jiwa raga dia pada raya ketiga nanti. Sebab dia jinak molek. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih banyak mana join korban bersama Ustaz ni. Semoga dipermudahkan. Tahun ni 3 ekor, tahun lepas kita naik lagi 5 ekor kau tengok keadaan InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Terima kasih banyak mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz dah.